Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan ke-8 akan memperkenalkan tentang produk minuman kami iaitu CP Drink, di mana kami menggunakan plastik pembungkusan ziplock supaya air tidak mudah tumpah dan tidak mudah dimasuki habuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ali Izzati binti Muhammad Razman. Nombor metrik A210305 akan menerangkan tentang customer segments, iaitu pelanggan yang disasarkan untuk membeli produk CP Drink. Yang pertama, pelajar sekolah dan pelajar universiti, ibu bapa dan anak-anak kecil, pekerja pejabat atau buruh yang memerlukan air semasa bekerja, pengunjung atau pelancong yang membeli makanan dan inginkan air sebagai pelengkap, penduduk tempatan yang inginkan air yang segar dan berpatutan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang key partner. Okey, key partner bagi pengeluaran produk CP Drink adalah yang pertama adalah pembekal, yang mana pembekal ini akan membekalkan bahan-bahan mentah kepada pihak usahawan, iaitu pihak kami, untuk menjalankan proses pengeluaran lah. Dan bahan mentah yang kami memerlukan adalah seperti plastik dan juga getah. Dan key partner yang kedua adalah pemodal, yang mana pemodal ini akan memberikan modal kepada usahawan, iaitu kami sendiri, untuk menjalankan proses pengeluaran. Dan juga pemodal ini sangat penting kerana dengan kewujudan pemodal, kelancaran suatu proses pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. Dan antara pemodal yang kami gunakan adalah tekun dan juga marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajaraham binti Roslan bernombor metrik A208839. Saya akan meneruskan perbincangan BMC ini dengan customer relationship. Hubungan yang kami akan wujudkan dengan setiap pelanggan kami ialah kami akan menyediakan khidmat mesra pelanggan, yang mana kami akan menyediakan sokongan pelanggan melalui WhatsApp atau media sosial untuk sebarang pertanyaan, tempahan atau sebarang aduan daripada pelanggan. Kami juga perlukan maklum balas dari pelanggan, dan kami akan menambah baik produk serta servis. Kami juga menyediakan langganan bulanan. Pihak kami akan menawarkan sistem ganjaran atau kupon untuk pelanggan tetap. Contohnya seperti beli 5 kali dapat 1 air. Seterusnya, kami juga akan menyediakan penghantaran selamat untuk memastikan penghantaran yang dibuat cepat, selamat sampai dalam keadaan yang baik. Seterusnya, channels di manakah produk CP Drinks akan dipasarkan. Yang pertama, di gerai pasar malam. Yang kedua, berkolaborasi dengan pusat sukan untuk menjual air kepada atlet yang telah selesai bersukan. Seterusnya, membuka kios di kawasan sekolah dan universiti. Akhir sekali, food truck bergerak yang datang ke kawasan tumpuan orang ramai, contohnya di festival makanan. Saya akan meneruskan dengan revenue stream, langganan bulanan untuk penghantaran air ziplock ke rumah atau ke pejabat. Yang kedua, menyediakan minuman dengan pelbagai variasi yang lebih premium dan berkualiti tinggi. Yang ketiga, menyediakan pelbagai menu pilihan air yang memenuhi cita rasa pelanggan, seperti contoh air coklat, air green tea, air kopi, air teh atau minuman yang fresh. Baiklah, seterusnya saya Nurul Huda Binti Muhammad Taufik akan menerangkan key activity bagi kami punya BMC. Jadi, apa itu key activity? Key activity ni basically dia merujuk kepada aktiviti-aktiviti utama yang perlu dilakukan untuk memastikan operasi perniagaan tu berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang ditetapkan. So, antara aktiviti utama perniagaan yang kami ingin laksanakan ialah mempersiapkan dan membancuh air dengan kualiti yang konsisten, which is kami ada SOP agar tidak mengubah rasa walaupun berbeza air tangan. Yang kedua, kami juga akan mengurus inventory bahan-bahan bagi memastikan stok sentiasa mencukupi pada setiap minggu. Selain itu, kami juga akan mengisi serbuk
minuman ke dalam bekas untuk memudahkan proses penyediaan air. Kami juga akan memastikan gerai kami sentiasa dalam keadaan bersih dan diselenggara dengan baik. Dan akhir sekali, melayan pelanggan dengan mesra adalah keutamaan kami. Assalamualaikum, nama saya Nur Adlina binti Abdul Jalil, nombor matrik A208669. Saya akan menerangkan tentang Key Resource. Key Resource merujuk kepada aset penting yang diperlukan untuk memastikan operasi perniagaan kami berjalan lancar. Untuk perniagaan air Ziplock, ada beberapa sumber utama yang diperlukan. Yang pertama, sumber fizikal, iaitu peralatan pembungkusan seperti plastik, Ziplock khas yang sesuai untuk minuman, straw dan pelekat label. Kemudian bahan mentah seperti air, susu pekat lemon, daun pudina dan perisa tambahan jika diperlukan. Kami juga memerlukan tempat penyimpanan bagi memastikan air sentiasa segar dan berkualiti. Seterusnya, sumber manusia iaitu pekerja untuk melakukan pembungkusan serta pemasaran, untuk mempromosikan produk jualan dan penghantaran, untuk perkhidmatan delivery. Akhir sekali, sumber kewangan iaitu modal, permulaan untuk membeli stok plastik Ziplock, bahan mentah dan peralatan lain. Saya akan menerangkan tentang value proposition. Okey, di mana produk kami mengeluarkan produk plastik bungkusan minuman yang dikenali sebagai CP Drink. Okey, value proposition untuk produk CP Drink ni dia menyelesaikan masalah di mana para pengguna sering khawatir kalau air tumpah dan sebagainya. Jadi dengan melakukan inovasi terhadap plastik bungkusan minuman, para pengguna tak perlu khawatir sekiranya air tumpahlah, kerana kami menambahkan Ziplock pada bungkusan minuman. Jadi pengguna tak perlu khawatir kalau bungkusan minuman tersebut kita goncang sekalipun sebab tak akan tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Nazari binti Muhammad Zaini, nombor matrik A210377, akan membentangkan struktur kos bagi perniagaan CP Drink. Untuk memastikan operasi CP Drink berjalan dengan lancar, kami telah mengenal pasti beberapa kos utama yang terlibat. Antaranya yang pertama ialah kos bahan mentah. Bagi kos bahan mentah ini termasuk pembelian buah-buahan segar seperti lemon, pemanis seperti gula, serbuk koko, serbuk kopi, teh, air bertapis dan ais. Kemudian kos pembungkusan. Kos pembungkusan ini meliputi plastik, straw serta label produk. Seterusnya ialah kos operasi dan utility yang merangkumi sewa ruang, bil elektrik dan air serta penyelenggaraan peralatan seperti blender dan peti sejuk. Kemudian kos tenaga kerja, gaji atau upah untuk pekerja yang terlibat dalam penyediaan dan pembungkusan minuman. Bagi kos pemasaran, termasuk kos pengiklanan di media sosial dan kos pencetakan risalah promosi bagi menarik lebih ramai pelanggan. Dan akhir sekali, kos pentadbiran dan logistik seperti iuran lesen, permit, kos komunikasi dan pengangkutan untuk pembelian bahan. Kos-kos ini boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu kos tetap dan kos berubah. Kos tetap ini seperti sewa, gaji tetap dan lesen. Manakala kos berubah seperti bahan mentah dan pembungkusan yang bergantung kepada jumlah pengeluaran. Pemahaman terhadap struktur kos ini membantu kami merancang kewangan dengan lebih berkesan dan mengenal pasti ruang penjimatan tanpa menjejaskan kualiti produk.